Assalamualaikum guys, bertemu lagi dalam channel di Karos. Hari ni kita belajar tip apa? Tip macam mana kita nak cuci stepper motor. Tak kira lah Pak Haji 93 ke, Pak Haji 92 ke, injection ke, wifi ke, semua sama. Okey, stepper motor kalau injection mesti ada. Kalau motor dia pakai TPS, dia panggil TPS. Okey. Terutama waktu kita bila kita jadi masalahnya bila kita dalam keadaan jam tanpa banyak, contoh baru ni raya kan, kita jalan jam tu terlampau lama 3-4 jam, jalan sikit dia berlaku tengah panas pula, dia akan jadi macam RPM tu tak betul. Bila kita buka aircon dia turun naik betul tak? Tutup body kita dah cuci dah, nampak saya cuci dah tutup body. Cuma stepper motor saya tak cuci lah. Hari ni kita nak buka menggunakan spana 8 ni, skru dia dah buka dah, 8 buka 2 biji skru atas dengan bawah, cabut dulu tu sensor. Okey, kita cabut tengok pula. Okey, kita tengok, nampak kotak dia punya sensor TPS lah. TPS pula, sensor stepper motor. Dia panggil motor panggil TPS lah, kalau motor macam RS lah apa semua kan. TPS nampak. Yang ni sensor untuk mengawalkan pergerakan udara apa semua dalam unit 4 tu. Jadi bila kotak macam ni, kita kena ambil apa? Kita ambil beli kat DIY total body cleaner spray. Okey, spray cuci apa semua, cuci dalam tu pun spray juga, cuci yang bersih. Lepas tu try masuk tengok. Okey, insyaAllah tak jadi. Right, lagi aku tak cuci semua, aku pasang, kita tengok result dah macam mana. Okey, cuci yang bentar lah, cuci ni kelab lah. Tapi dalam ni aku tak buka lah sebab harusnya kat luar ni yang aku kotak. Tapi sebab dalam ni kita malas nak usik dalam. Sebab dalam tu ada macam si apa semua getah kan. Takut lari dia punya tuning lah apa semua kan. Tapi kat luar lah. Luar pun kita boleh tengok lah. Cuma tutup body kat lah, kita cuci kat luar, dalam kita tak buka. Sebab gasket semua kalau buka dia akan salin lain. Okey. Alright, dapat ilmu hari ni. Kalau dapat kita share. Okey. Jangan lupa subscribe. Ada ilmu kita share ni. Okey. Sebab hari ni nanti kau jangan cara nak tukang kabel meter. Okey, kabel meter yang ni. Kabel meter. Yang ni putih. Nampak? Putih. Kabel meter speedo. Wira. Ni merek putih. Beli kat Shopee, pasang sendiri. Alright, nanti next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Terima kasih menonton. Bye.